Puasa bukan sekadar tahan lapar dan dahaga. Tapi ada satu lagi yang selalu kita lupa. Tahan mulut. Perut puasa tapi mulut berlari laju, mengata sana, mengumpat sini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Janganlah kamu mengumpat sesama kamu. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Tentulah kamu jijik kepadanya. Bayangkan, puasa penat-penat, pahala kita sendiri yang bocorkan. Mengumpat kawan, kutuk cikgu, gelar orang dengan nama yang bukan-bukan. Habis pahala puasa terbang melayang. Kan, kalau ada benda tak puas hati, tahan mulut. Tak perlu semua benda nak dijadikan bahan cerita. Puasa ni bukan setakat tutup mulut daripada makanan, tapi tutup mulut daripada dosa. Ingat kawan-kawan, mulut kita ni cermin hati. Kalau hati bersih, mulut pun keluar perkataan baik-baik. Kalau hati penuh amarah, mulut pun jadi senjata tajam. Jadi sempena Ramadan ni, jom kita bukan saja jaga perut, tapi jaga juga mulut. Biar puasa kita bukan sekadar lapar, tapi penuh pahala yang berkekalan. Sekian, selamat berpuasa dan selamat menjaga mulut serta hati.